Kalau filem tayang di wayang. Okay. Itu beza je sebenarnya. Adakah telefilm ni boleh menjadi beberapa episod tak? Tak boleh. Tak boleh. Telefilm boleh pergi ke arah filem. Okay. Kalau dia convert ke Dia olah balik lah. format filem, baru boleh tayang kat wayang. Okay. Tapi durasi dia masih beza lagi. Dan telefilm sejam lebih dah panggil tele. Kalau filem tu lebih lagi pun boleh panggil filem. Kalau 30 minit tak panggil filem. Takkan kalau 30 minit pun consider telefilm lagi. Masih tele lagi. Okey. Kiranya telefilm ni adalah short kepada filem lah. Boleh dikatakan macam tu, lebih kurang lah. Okey. Dari segi editing dengan orang cakap penghasilan telefilm dengan filem ni. Soalan lain macam kan. Lain macam dari segi dari segi penghasilan ni base apa yang kau tahu lah setakat kan. Yang aku tahu lah. Adakah kos yang sama ataupun maksud aku kan nak buat hasilkan telefilm ni dengan filem kos yang sama ataupun berbeza?